Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Akilah Amani binti Badrul Hisham melaporkan secara langsung dan membawakan anda satu kupasan khas berkaitan dengan isu sintaksis dan kerancuan bahasa. Sebuah topik yang semakin mendapat perhatian dalam dunia linguistik dan komunikasi pada hari ini. Dalam laporan khas ini, saya tidak bersendirian tetapi saya akan ditemani oleh dua orang rakan wartawan yang tampan yang akan menganalisis serta memberikan penjelasan lanjut berkenaan isu yang diketengahkan. Baiklah, Saudara Haikal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudari Nur Akilah Amani. Jadi bersama saya Muhammad Arif Haikal bin Muhammad Ismadi dalam segmen Sintaksis. Jadi hari ini kita akan membincangkan tentang isu kesalahan sintaksis dalam penggunaan bahasa Melayu. Kesalahan sintaksis merujuk kepada masalah dalam menyusun kata-kata untuk membentuk ayat yang betul secara tata bahasa dan gramatis. Kesalahan ini sering berlaku apabila seseorang menggunakan imbuhan yang salah, meletakkan kata sendi nama di tempat yang tidak tepat atau menyusun kata dalam ayat tanpa mengikut peraturan tata bahasa yang betul. Sebagai contoh yang saya boleh berikan, kesalahan seperti meletakkan kata sendi selepas kata kerja atau menyelitkan perkataan di antara kata kerja transitif dan frasa nama boleh menyebabkan ayat menjadi janggal dan tidak gramatis. Fenomena ini semakin ketara dalam kalangan pengguna media sosial yang sering mencampur adukkan bahasa Melayu dan Inggeris tanpa kawalan, yang menyebabkan berlakunya kerancuan bahasa. Oleh itu, kita semua digalakkan untuk memelihara keaslian dan keindahan bahasa Melayu dengan menggunakan struktur ayat yang betul, khususnya dalam urusan rasmi dan penulisan akademik. Sekian laporan khas mengenai isu kesalahan sintaksis dan kerancuan bahasa. Kembali semula kepada penerajuk utama. Di slide seterusnya ialah kesalahan susunan frasa. Kesalahan susunan frasa ialah salah satu bentuk kesalahan sintaksis yang kerap berlaku dalam penulisan dan pertuturan harian masyarakat kita. Kesalahan sintaksis merujuk kepada kesilapan dari segi struktur ayat ataupun susunan unsur bahasa. Ini menyebabkan ayat menjadi janggal atau tidak gramatis. Salah satu contoh kesalahan yang saya sering lihat ialah kesalahan susunan frasa keterangan tempat dan masa. Sebagai contoh yang telah dipaparkan oleh slide ialah, saya sudah makan nasi tadi di rumah saya. Dianggap tidak betul kerana susunan frasa keterangan masa dan tempatnya tidak tepat. Dalam ayat ini, unsur masa diletakkan terlebih dahulu, sedangkan dalam tata bahasa Melayu, unsur tempat perlu didahulukan sebelum unsur masa. Jadi, untuk ayat yang betul ialah, saya sudah makan nasi di rumah tadi. Jadi, susunan ini dianggap gramatis kerana menepati aturan bahasa yang betul, iaitu keterangan tempat dahulu, kemudian keterangan masa. Mungkin kita tahu kesalahan seperti ini nampak remeh, namun sebenarnya memberi kesan kepada kejelasan dan keindahan bahasa. Dalam konteks akademik dan penulisan rasmi, kesalahan susunan frasa boleh menjejaskan kualiti serta kredibiliti penulis. Sebagai pengguna bahasa Melayu, kita harus lebih berhati-hati dan peka terhadap struktur ayat yang digunakan agar mesej yang ingin disampaikan dapat difahami dengan tepat dan jelas. Bahasa yang betul mencerminkan pemikiran yang teratur dan menunjukkan rasa hormat terhadap keindahan bahasa kebangsaan kita. Dalam slide berita sebelum ini, kita telah membincangkan tentang kesalahan susunan frasa. Kali ini, kita akan meneliti pula satu lagi kesalahan sintaksis yang sering berlaku, iaitu kesalahan penggunaan kata pemeri. Kata pemeri ialah perkataan yang digunakan untuk menghubungkan subjek dengan predikat dalam sesuatu ayat. Terdapat dua jenis kata pemeri utama dalam bahasa Melayu, iaitu ialah dan adalah. Namun begitu, banyak pengguna bahasa sering tersilap apabila menggunakan kedua-dua kata ini tanpa memahami fungsinya dengan tepat. Sebagai contoh, ayat. Mereka adalah pelajar yang rajin merupakan ayat yang salah.
Sebaliknya, ayat yang betul ialah mereka ialah pelajar yang rajin. Hal ini dikatakan demikian kerana kata pemeri ialah digunakan ialah digunakan sebelum frasa nama, manakala kata pemeri adalah digunakan sebelum frasa adjektif atau frasa sendi. Oleh itu, penggunaan kata pemeri yang betul amat penting bagi memastikan struktur ayat menjadi gramatis dan jelas maksudnya. Kesalahan kecil seperti ini sering tidak disedari, tetapi memberi kesan besar terhadap ketepatan bahasa, terutamanya dalam penulisan ilmiah, urusan rasmi dan penyampaian maklumat. Sebagai penutur jati bahasa Melayu, kita hendaklah sentiasa prihatin terhadap tata bahasa yang digunakan agar bahasa yang dituturkan kekal indah, betul dan menunjukkan kepribadian bangsa yang berilmu. Terima kasih saudara Haikal yang baru menerangkan isu sintaksis sebentar tadi. Sebuah contoh menarik yang tular baru-baru ini di laman M-Star yang bertajuk "Makcik tak tahu sabar di masjid selamba tarik kerusi solat". Artikel ini jika dibaca sepintas lalu mungkin ada yang faham maksudnya, tetapi mungkin ada juga yang keliru. Namun dari segi struktur tata bahasanya, ayat ini lemah dan mengelirukan. Hal ini kerana ia tidak mematuhi prinsip asas sintaksis dalam bahasa Melayu. Pertama, frasa "makcik tak tahu sabar" bukanlah satu subjek yang lengkap. Hal ini kerana ia merupakan serpihan frasa yang tidak boleh berdiri sendiri dalam konteks format. Tiada kata hubung, tiada penegasan dan paling ketara, tiada struktur klausa yang mantap dalam frasa tersebut. Ayat yang lebih tepat berbunyi, "Makcik yang tidak tahu bersabar itu". Penambahan frasa itu membentuk frasa nama lengkap bagi subjek, iaitu "Makcik tak tahu sabar" menjadi "Makcik yang tidak tahu bersabar itu". Baiklah, seterusnya, kesalahan kedua, penggunaan kata hubung yang menghubungkan klausa kecil dengan klausa utama, di mana ia membentuk subjek yang lengkap dan jelas. "Makcik tak tahu sabar" menjadi "Makcik yang tidak tahu bersabar itu". "Makcik tak tahu sabar" ditambah klausa frasa yang. Baiklah, akhir sekali, perubahan kedudukan objek kerusi jemaah lain untuk melengkapkan struktur predikat tambah objek yang membentuk "Makcik yang tidak tahu bersabar itu menarik kerusi jemaah lain di masjid dengan selamba". Baiklah, seterusnya kita teruskan pula kepada isu sintaksis yang keempat. Seterusnya diteruskan lagi dengan kesalahan struktur bahasa. Ayat "Mereka akan melancong ke Pulau Tioman atau Pulau Langkawi". Ia merupakan sebuah ayat yang jika dilihat secara sepintas lalu mungkin tidak dilihat kesalahannya. Namun, ia merupakan struktur bahasa yang salah kerana kata sendi nama mesti diulang di hadapan setiap frasa nama. Misalnya dalam ayat ini, frasa sendi namanya ialah ke. Kata sendi nama mesti diulang untuk menunjukkan arah, tempat atau tujuan yang berbeza. Oleh itu, ayat yang betul ialah "Mereka akan melancong ke Pulau Tioman atau ke Pulau Langkawi". Jadi, pengulangan frasa sendi nama di hadapan frasa nama mestilah dilakukan agar memastikan ayat yang dibuat bertepatan dengan sintaksis bahasa. Baiklah, diteruskan dengan saudara Afiq Syukri yang berada di Kuala Berang untuk memberikan penerangan lanjut mengenai kesalahan frasa nama dan pengulangan melewah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Afiq Syukri dalam segmen Sintaksis, segmen yang akan membongkar keindahan dan keunikan tata bahasa Melayu. Untuk edisi kali ini, kita akan menyentuh dua isu kecil tetapi menarik yang sering menimbulkan kekeliruan dalam kalangan penutur bahasa kita. Isu yang pertama berkaitan dengan perbezaan antara dua ayat yang sering disalaherti. Laporan itu telah saya siapkan semalam dan laporan itu telah disiapkan oleh saya semalam. Sekilas pandang, kedua-dua ayat ini nampak betul dan membawa maksud yang sama. Namun, dari segi struktur sintaksis, hanya satu daripadanya yang benar-benar menepati tata bahasa Melayu baku. Ayat yang pertama, laporan itu telah saya siapkan semalam, ialah ayat pasif jenis pertama. Dalam ayat ini, kata ganti nama diri saya hadir selepas kata kerja siapkan. Struktur ini sangat biasa digunakan dan dianggap betul dalam bahasa rasmi maupun pertuturan harian. Maksudnya jelas, sayalah yang menyiapkan laporan itu semalam. Sebaliknya, ayat kedua, laporan itu telah disiapkan oleh saya semalam.
ialah ayat pasif jenis kedua. Walaupun tidak salah secara tata bahasa, penggunaannya dianggap kurang sesuai kerana frasa oleh saya kedengaran janggal apabila berlakunya ialah kata ganti nama diri seperti saya, awak atau kami. Bentuk ini sebenarnya lebih tepat jika berlakunya ialah kata nama am atau khas. Contohnya, laporan itu telah disiapkan oleh pelajar semalam atau rumah itu telah dibina oleh kontraktor tempatan. Kesimpulannya, dalam penulisan rasmi maupun pertuturan harian, bentuk yang betul dan disarankan ialah laporan itu telah saya siapkan semalam. Ayat ini ringkas, jelas dan gramatis, sesuai dengan ciri bahasa Melayu yang indah serta tersusun. Jadi disebabkan itu, untuk kata ganti nama diri yang pertama, perkataan oleh tidak sesuai dan salah. Seterusnya, kita beralih kepada isu yang kedua, iaitu kesalahan lewah atau pengulangan makna yang tidak perlu dalam ayat. Kesalahan ini nampak kecil tetapi sangat penting untuk diperbetulkan supaya bahasa kita kekal indah dan gramatis. Perhatikan dua ayat berikut. Yang pertama, masalah ini telah menimbulkan banyak isu-isu baru. Dan yang kedua, masalah ini telah menimbulkan banyak isu baru. Sekilas pandang, kedua-duanya nampak betul. Namun, hanya satu yang benar-benar menepati tata bahasa Melayu baku. Ayat yang pertama, banyak isu-isu baru, mengandungi kesalahan lewah kerana kata bilangan banyak dan kata ganda isu-isu kedua-duanya membawa makna jamak. Apabila digunakan bersama, berlakulah pengulangan makna yang tidak perlu. Bahasa Melayu menitik beratkan kesederhanaan dan kejelasan. Jika satu unsur sudah menunjukkan jamak, tidak perlu diulang dengan unsur lain yang membawa maksud sama. Oleh itu, bentuk yang betul ialah masalah ini telah menimbulkan banyak isu baru. Ayat ini lebih ringkas, tepat dan juga gramatis. Ia juga menggambarkan ciri ekonomi bahasa Melayu, tidak berlebih-lebihan dalam penggunaan perkataan tetapi tetap mengekalkan makna yang jelas dan padat. Kesimpulannya, elakkan penggunaan berganda seperti banyak-banyak pelajar-pelajar, semua murid-murid atau para guru-guru. Gunakan hanya satu unsur jamak bagi memastikan ayat kita betul dan sedap didengar. Jagalah bahasa kita. Jangan kita rosakkan sendiri nilai dan keaslian bahasa Melayu kita. Demikianlah dua isu menarik dalam segmen sintaksis daripada saya dalam kesalahan sintaksis. Ingatlah, memahami tata bahasa bukan sekadar untuk lulus peperiksaan tetapi untuk menjaga maruah dan keindahan bahasa kita. Kita kembali kepada rakan saya di studio. Kerancuan bahasa. Kerancuan bahasa merujuk kepada penggunaan bahasa yang menjadi kabur atau tidak jelas disebabkan oleh struktur bahasa yang tidak tepat dan kesalahan pemilihan kata dalam susunan ayat. Menurut Anita pada tahun 2025, kerancuan ini berlaku apabila penutur gagal mematuhi tata bahasa dan aturan sintaksis yang betul. Hal ini jelas menyebabkan maksud sebenar sesuatu ayat berubah atau sukar difahami. Menurut Abdullah 2019, kerancuan bahasa bukan sahaja menjejaskan keindahan bahasa itu sendiri, malah turut menghalang komunikasi yang berkesan berlaku. Hal ini kerana pendengar mungkin perlu meneka maksud sebenar penutur dan keadaan ini boleh menyebabkan salah faham kerana pandangan apa yang hendak disampaikan oleh penutur dan apa yang difahami oleh pendengar mungkin berbeza. Oleh itu, saya akan menerangkan penerangan yang lebih lanjut berkenaan contoh-contoh kerancuan bahasa bersama dua orang rakan saya iaitu Haikal diikuti oleh Afiq Syukri. Pada slide yang pertama, saya akan mengupas isu mengenai kerancuan bahasa dalam kalangan pengguna media sosial. Fenomena pencampuran kod ini semakin ketara dalam komunikasi harian masyarakat, khususnya di platform media sosial. Salah satu contoh yang dapat kita lihat ialah penggunaan perkataan bahasa Inggeris seperti order dan sold out dalam ayat bahasa Melayu. Contohnya, nasib baik sempat order, cepat beli, nanti sold out. Penggunaan seperti ini dianggap satu bentuk kerancuan bahasa kerana mencampurkan dua sistem bahasa yang berbeza dalam satu ayat tanpa keperluan sebenar. Hal ini boleh menjejaskan keaslian dan keindahan bahasa Melayu apabila digunakan secara meluas. Sebagai langkah pembetulan, ayat tersebut sepatutnya ditulis dalam bentuk bahasa Melayu yang lengkap, iaitu nasib baik sempat pesan, cepat beli, nanti habis. Penggunaan istilah Melayu bukan sahaja memelihara keutuhan bahasa, malah menunjukkan jati diri bangsa yang mencintai bahasanya sendiri.
Kesimpulannya, kita semua harus lebih peka dalam menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Elakkan pencampuran kod tanpa sebab yang munasabah dan teruslah mengangkat martabat bahasa kebangsaan kita. Seterusnya, kerancuan bahasa juga merujuk kepada penggunaan bahasa yang bercampur aduk dan tidak menepati tata bahasa yang betul. Fenomena ini sering berlaku dalam perbualan seharian, mesej di media sosial dan juga dalam tulisan tidak rasmi. Sebagai contoh, ada yang menulis, "Alia, awak nak beli tak makanan kat kafe?" Ayat ini nampak ringkas, tetapi sebenarnya tidak gramatis kerana menggunakan bentuk singkatan X dan perkataan pinjaman kafe. Dalam bahasa Melayu standard, ayat yang betul ialah, "Alia, awak hendak beli makanan di kafe?" Dengan adanya tanda soal. Begitu juga dengan ayat seperti, "Tak sempat jumpa, tak apalah," yang sering digunakan dalam mesej ringkas. Ayat ini salah kerana tidak lengkap dari segi struktur dan bercampur aduk antara bentuk formal dan tidak formal. Pembetulan yang tepat ialah, kalau tidak sempat jumpa, tidak mengapa. Jadi, hal ini berlaku kerana pengaruh media sosial, penggunaan singkatan yang berlebihan dan kecenderungan mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Jika dibiarkan, hal ini boleh menjejaskan keindahan dan ketepatan bahasa Melayu selain melemahkan kemahiran bertutur dan menulis dalam bahasa yang baku. Selain itu, penggunaan bentuk singkatan ini tidak gramatis dalam bahasa Melayu standard. Ianya menyalahi sintaksis rasmi kerana struktur perkataan tidak lengkap dan boleh menimbulkan kekeliruan dalam konteks penulisan formal. Sebagai contoh, kafe ialah perkataan pinjaman daripada bahasa Inggeris. Dalam konteks formal bahasa Melayu, padanan yang sesuai ialah kafe. C digantikan dengan huruf K. Sumber daripada buku Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi ini menunjukkan kerancuan leksikal yang mengandungi unsur asing yang akan menjejaskan tata bahasa Melayu. Jadi ini menunjukkan kerancuan leksikal, iaitu penggunaan unsur asing tanpa penyesuaian ejaan atau tata bahasa. Kita teruskan dengan satu lagi contoh kerancuan bahasa yang sering berlaku dalam pertuturan harian masyarakat, khususnya dalam kalangan remaja dan pelajar. Contohnya berbunyi begini, "Pasal English ni no other way than pergi kelas extra and sharpen your English. Kena invest in yourself, baru orang nak invest in you. You can do it." Jadi pasal ialah bentuk tidak baku bagi tentang. Manakala English, no other way, extra, sharpen your English, invest in yourself, then you can do it ialah unsur bahasa Inggeris. Bahasa-bahasa ini bercampur secara rawak tanpa pengimbuhan atau padanan bahasa Melayu yang sesuai. Ini ialah kerancuan ataupun code mixing dan juga kerancuan leksikal kerana perkataan dan frasa bahasa Inggeris digunakan dalam struktur ayat bahasa Melayu. Ayat ini juga jelas menunjukkan percampuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang berlebihan. Dari segi tata bahasa, penggunaan pasal adalah tidak baku dan sepatutnya digantikan dengan perkataan tentang. Manakala frasa seperti no other way, extra dan sharpen your English pula ialah unsur bahasa Inggeris yang tidak disesuaikan dengan struktur bahasa Melayu. Jadi kerancuan seperti ini dikenali sebagai percampuran kod atau code mixing, di mana penutur mencampur dua bahasa dalam satu ayat tanpa sebab yang wajar. Dalam konteks rasmi atau penulisan ilmiah, penggunaan begini dianggap tidak sesuai kerana menjejaskan keaslian bahasa Melayu. Baiklah, seterusnya contoh ketiga dalam kerancuan bahasa. Petikan yang diambil dari laman Twitter. "You Melayu dulu gelap you, so I gelap sebab I Melayu lah. Kalau you cakap gelap selekeh, that mean you cakap nenek moyang kita selekeh. Proud to born Malay, tapi hina Malay skin. Apa?" Baiklah, dalam petikan ni berlaku, apa yang saya dapati, berlaku dua kerancuan bahasa. Yang pertama, pencampuran kod antara bahasa metrik dan bahasa sisipan. Contoh penggunaan bahasa Inggeris seperti bahasa matriks dalam ciapan tersebut ialah you, so, I, that, mean, proud, to, born, Malay dan skin. Sedangkan kita boleh menggunakan frasa atau kata dalam bahasa Melayu. You, awak, jadi, saya, bermaksud, bangga, dilahirkan, Melayu. Berbanding menggunakan Malay, kita boleh menggunakan
Melayu dan kulit digantikan dengan skin. Baiklah. Yang kedua, isu penulisan kata singkatan. Contoh, sebab ditulis sebagai SBB dan cakap ditulis sebagai CKP. Mereka menyingkatkan perkataan dalam bahasa Melayu untuk menunjukkan bahawa ayat yang hendak disampaikan tu lebih kata orang zaman sekarang lebih catchy, lebih mudah difahami. Sedangkan jika ditulis dalam bahasa Melayu yang lengkap, ia tidak menjejaskan. Baiklah. Oleh itu, berdasarkan petikan tersebut, saya telah melakukan pembetulan ayat yang dibuat oleh individu tersebut. Pembetulannya, awak orang Melayu dahulunya kulit gelap awak, jadi saya juga berkulit gelap kerana saya seorang Melayu. Jika awak kata kulit hitam tu selekeh, itu bermaksud awak mengatakan bahawa nenek moyang kita selekeh. Awak bangga dilahirkan sebagai orang Melayu tetapi menghina kulit orang Melayu. Baiklah, di sini saya telah melakukan pembetulan berdasarkan penulisan kata singkatan dan juga pencampuran kod yang berlaku antara bahasa Ciapan iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Isu kerancuan bahasa yang kelima adalah perkataan bahasa Inggeris yang dimelayukan. Di sini saya telah mengambil petikan dari komik lawak kampus. Karakter yang berambut coklat dinamakan Venus, manakala karakter yang bertopi biru tu adalah orang yang menjaga kawasan tersebut. Venus menyebut, "Woi, kenapa LRT delay lagi ni? Dah berapa lama aku tunggu kat sini?" Seterusnya, orang yang bertopi biru menjawab, "Apa aku boleh buat? Tengok tu." Kesalahan perkataan bahasa Inggeris ataupun kerancuan bahasa yang berlaku di sini disebut oleh Venus. "Woi, kenapa LRT delay lagi ni?" Perkataan delay pada ayat ini membawa maksud LRT lambat atau tertangguh. Venus atau penulis komik ini boleh menggunakan perkataan lewat atau tertangguh berbanding mencampur adukkan perkataan bahasa Inggeris dalam ayat yang sepenuhnya bahasa Melayu. Hal ini kerana penggunaan kerancuan bahasa, penggunaan bahasa Inggeris yang dimelayukan akan menjejaskan ketulinan dan kegramatisan ayat bahasa Melayu baku. Oleh itu, kita perlulah memartabatkan penggunaan bahasa Melayu yang tulen di dalam ayat seharian kita. Baiklah, kerancuan bahasa yang keenam adalah kesalahan penggunaan kata sendi nama. Contohnya, ayat di sini adalah Amani baru balik daripada sekolah. Ayat ini merupakan ayat yang salah kerana penggunaan daripada di sini adalah tidak tepat. Amani baru balik dari sekolah merupakan ayat yang betul. Penerangannya adalah penggunaan dari untuk menyatakan arah, tempat dan masa. Contohnya dalam ayat ini, Amani baru balik dari sekolah. Sekolah merupakan tempat. Jadi, penggunaan dari merupakan pemilihan kata sendi nama yang tepat. Namun begitu, seringkali dapat kita lihat bahawa ramai menggunakan kesalahan pemilihan kata sendi nama. Penggunaan kata sendi nama daripada digunakan untuk menyatakan perbandingan, sebahagian dan asal kejadian. Misalnya, Amani mempunyai sebahagian daripada saham syarikat tersebut. Penggunaan daripada pada ayat ini merupakan penggunaan yang tepat kerana ia menunjukkan sebahagian saham tersebut adalah milik Amani. Baiklah. Oleh itu, kita perlulah memahami dengan terperinci penggunaan kata sendi nama dalam pembinaan ayat agar dapat memastikan ataupun membentuk sebuah ayat yang lengkap dan juga gramatis agar penggunaan ayat tersebut tepat dan tidak mengelirukan bagi orang yang membaca ataupun mendengar ayat tersebut. Seterusnya, kita teruskan lagi dengan kerancuan bahasa yang ketujuh yang akan diteruskan oleh saudara Afiq Syukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Afiq Syukri, host anda pada hari ini dalam segmen sintaksis. Baiklah, dalam kita meneliti bagaimana dunia bertindak sekarang, ramai golongan-golongan muda yang menggunakan bahasa Melayu yang dicampurkan dengan bahasa Inggeris dalam media sosial dalam percakapan harian juga. Isu ini sangat penting untuk kita lihat dan memerlukan cara yang betul untuk kita membendung masalah ini. Fenomena bahasa di media sosial semakin membimbangkan apabila kerancuan bahasa semakin ketara dalam kalangan penutur muda. Baru-baru ini tular di dalam media sosial sebuah poster yang memaparkan ayat berikut. Tular di media sosial video rakaman dashcam sebuah lori membawa turbin blade. 3 hari 2 malam pun kalau nak potong confirm tak lepas. Sekali pandang ayat ini nampak biasa, bahkan lucu bagi sesetengah pengguna. Namun di sebalik kelucuan itu tersembunyi satu bentuk kesalahan bahasa yang kian menular. Percampuran kod antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Perkataan confirm dalam ayat tersebut sepatutnya digantikan dengan perkataan pasti
Walaupun maknanya serupa, penggunaan kata Inggeris dalam ayat bahasa Melayu yang lengkap mencemarkan keaslian dan kegramatisan bahasa. Inilah yang disebut sebagai kerancuan leksikal. Penggunaan unsur daripada bahasa lain tanpa keperluan sebenar. Masalah ini semakin parah apabila gaya bahasa seperti ini dianggap biasa dan trendy oleh golongan muda di media sosial. Mereka cenderung meniru gaya bahasa tidak formal yang digunakan dalam caption, komen atau video tanpa menyedari bahawa penggunaan bahasa yang bercampur ini melemahkan identiti linguistik bangsa. Pakar bahasa menegaskan bahawa fenomena ini tidak boleh dibiarkan berlarutan. Bahasa Melayu mempunyai kekayaan kosakata yang mampu menyampaikan makna dengan tepat tanpa perlu bergantung kepada bahasa asing. Contohnya, ayat yang lebih gramatis dan indah ialah tular di media sosial video rakaman dashcam subah lori membawa bilah turbin. 3 hari 2 malam pun kalau nak potong pasti tak lepas. Selain lebih tepat, ayat ini juga mengekalkan kesantunan dan keaslian bahasa Melayu. Kesimpulannya, dalam era digital yang serba pantas ini, masyarakat perlu lebih peka dan bertanggungjawab terhadap bahasa yang digunakan. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi lambang jati diri dan maruah bangsa. Maka, berhati-hatilah dalam berbahasa. Jangan sampai bahasa kita hilang arah kerana hanya mahu melihat seperti kelihatan moden. Seterusnya, kita beralih kepada satu lagi isu bahasa yang semakin ketara dalam dunia digital. Penggunaan bentuk singkatan atau short form dalam komunikasi harian di media sosial dan aplikasi sembang. Bayangkan ayat seperti ini. Akmal, jom petang ni main bola kat Padang. Hari tu YTJT. Nombor 7. Bagi generasi muda, ayat ini mungkin mudah difahami dan terasa akrab. Namun, bagi sebahagian yang lain, termasuk guru, ibu bapa atau rakan daripada konteks yang berbeza, ia boleh menimbulkan salah faham dan mengganggu keaslian bahasa Melayu. Kata-kata singkatan seperti PTG yang merujuk kepada petang, YTJT yang merujuk kepada yang tahu je tahu, atau nombor 7 yang membawa maksud setuju merupakan bentuk komunikasi pantas yang wujud akibat pengaruh budaya mesej segera dan media sosial. Walaupun nampak remeh, kecenderungan ini sebenarnya menunjukkan keruntuhan struktur ejaan dan tata bahasa apabila digunakan secara berlebihan dan juga di luar konteks tidak formal. Fenomena ini dikenali sebagai kerancuan ejaan digital, iaitu penyelewengan bentuk tulisan bahasa Melayu demi keselesaan dalam menaik. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini boleh melemahkan kecekapan berbahasa baku, terutama dalam kalangan pelajar dan pengguna muda yang masih membina asas bahasa. Bahasa yang dipermudah tanpa peraturan akhirnya akan hilang identiti dan kekuatan komunikatifnya. Bayangkan jika gaya short form ini dibawa ke dalam penulisan rasmi, laporan, surat atau esei akademik, tentu kesannya besar terhadap mutu bahasa kebangsaan. Sebagai pengguna bahasa, kita wajar membezakan konteks penggunaan bahasa antara santai dan rasmi. Gunakan singkatan hanya untuk komunikasi peribadi yang tidak memerlukan ketepatan bahasa, dan kembalilah kepada bentuk baku apabila menulis atau bercakap dalam konteks umum. Kesimpulannya, keindahan bahasa Melayu bukan terletak pada kependekannya, tetapi pada ketelitian dan kehalusan maknanya. Jadi, sebelum kita menaik nombor 7, fikirkan sejenak, adakah kita sedang memudahkan komunikasi atau sedang melupakan bahasa sendiri? Seterusnya, kita kupas pula satu fenomena bahasa yang semakin berleluasa di media sosial. Penggunaan imbuhan bahasa Melayu pada perkataan Inggeris. Fenomena ini mungkin kedengaran lucu, malah dianggap comel oleh pengguna muda. Tetapi hakikatnya, ia sedang menghakis keaslian bahasa Melayu sedikit demi sedikit. Contohnya, ayat seperti jangan terfollow akaun palsu itu, atau dia memviralkan berita itu cepat sangat. Sekilas pandang, kedua-duanya nampak biasa dan mudah difahami. Namun, dari sudut tata bahasa baku, bentuk seperti terfollow dan memviralkan ialah kerancuan morfologi. Hasil pencampuran imbuhan Melayu seperti ter dan mem dengan kata dasar Inggeris seperti follow dan viral. Walaupun tujuannya hanya untuk menampakkan gaya santai dan mesra, kebiasaan ini boleh membawa kesan yang besar. Apabila masyarakat terus menormalisasikan bentuk sebegini, generasi muda akan menganggapnya sebagai betul. Akhirnya, sempadan antara bahasa Melayu dan Inggeris menjadi kabur, dan yang lebih membimbangkan, identiti bahasa kita semakin pudar. Bahasa Melayu sebenarnya kaya dengan pilihan perkataan yang indah dan tepat. Kita tidak perlu memviralkan berita, sebaliknya, kita boleh menyebarkan atau menghebahkan maklumat tersebut. Kita juga tidak perlu terfollow sesiapa, cukup sekadar berkata terikut atau terpengaruh. Setiap perkataan Melayu yang asli bukan sekadar membawa makna, tetapi memancarkan jiwa bangsa dan nilai budaya. Fenomena ini bukan hanya isu bahasa, tetapi juga isu kesedaran identiti. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan siapa kita. Jika bahasa itu tercemar, maka imej bangsa turut tercalar. Kesimpulannya, tidak salah untuk berbahasa santai di media sosial, tetapi biarlah berpada-pada. Gunakanlah bahasa Melayu dengan bangga dan penuh hormat.
kerana di sebalik setiap perkataannya tersimpan warisan, sejarah dan maruah bangsa. Akhirnya, sampai juga kita ke penghujung segmen sintaksis pada kali ini. Sepanjang rancangan, kita telah menelusuri pelbagai isu menarik, daripada perbezaan ayat pasif, kesalahan lewah, hinggalah kepada kerancuan bahasa yang melibatkan short form, pencampuran kod serta penggunaan imbuhan Melayu pada perkataan Inggeris. Setiap isu yang dibincangkan membawa satu mesej penting, bahawa bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, tetapi cerminan maruah dan jati diri bangsa. Menjaga keaslian bahasa dalam pertuturan, penulisan dan media sosial bukanlah perkara kecil. Di alam digital yang serba pantas ini, bahasa seringkali diubah sesuka hati. Ada yang dipendekkan, ada yang dicampur, malah ada yang hilang makna asalnya. Namun, jika dibiarkan, kerancuan bahasa akan mengikis perlahan-lahan nilai keindahan dan kesantunan bahasa kita. Bahasa yang rosak bukan sahaja mengelirukan makna, tetapi turut menjejaskan ketepatan sintaksis, struktur ayat yang menjadi tunjang kepada kefahaman dan kejelasan tutur kata. Di sinilah pentingnya kita sebagai penutur untuk berbahasa dengan sedar, bukan sekadar berbicara tanpa batas. Bahasa Melayu telah menjadi wadah penyatuan dan warisan sejak sekian lama. Maka, memeliharanya adalah tanggungjawab bersama, sama ada ketika menulis di media sosial, berucap di khalayak atau sekadar berbual dengan rakan. Setiap patah perkataan yang kita pilih mencerminkan siapa kita, dari mana asal kita, dan ke mana hala bangsa kita akan pergi. Dan sebelum tirai sintaksis ditutup, hayati sedikit pantun sebagai renungan bersama. Bahasa indah warisan bangsa disulam rapi jadi budaya. Jaga tutur, jaga bahasa, itulah tanda bangsa bermaruah sentiasa. Saya mewakili pengarah sintaksis Muhammad Afiq Syukri bin Satul Bahri, rakan seperjuangan Muhammad Arif Haikal dan juga Akilah Amani, mengucapkan sekian terima kasih kepada anda kerana sudi menonton sehingga akhir ini. Bahasa kita, jiwa bangsa, jagalah ia dengan cinta, tutur dan makna. Sekian dan terima kasih.